Aksi tiga orang kanak-kanak yang begitu asyik menconteng sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Velfire berwarna putih dengan pen marker menggamit perhatian warga maya. Pelbagai reaksi yang muncul, di mana ada antara netizen yang meluahkan rasa terkejut namun majoriti daripada mereka meluahkan rasa kagum dengan bakat seni kanak-kanak berkenaan. Sebenarnya tiga kanak-kanak berkenaan adalah anak dan anak saudara kepada seorang tukang cat atau airbrush painter yang tidak asing lagi dari Terengganu iaitu Muhammad Rozamil Muhammad Yatim atau lebih dikenali sebagai Zamir Paintbrush. Berkongsi kisah dengan M-Star, Muhammad Rozamil berkata kenderaan tersebut adalah milik salah seorang pelanggannya yang mahu mengecat kereta dengan tema anime atau komik. Siapa sangka, selepas memuat naik hasil seninya di laman TikTok, Muhammad Rozamil menerima tempahan demi tempahan daripada pelanggan yang mahu mendapatkan khidmatnya. Untuk rekod, Muhammad Rozamil sebelum ini pernah mendapat liputan M-Star selepas hasil karya muralnya yang bertemakan rumah kampung meletup di TikTok apabila meraih 4.9 juta jumlah tontonan 2 tahun lalu.